Satu Ramadan di Thailand. Pada bulan Ramadan tahun ini, kami pergi ke selatan Thailand untuk merasai kelainan dan suasana bulan Ramadan di sana. So kita rekod sampai sini, dah lain tak boleh rekod. Dan tanya stesen kereta api dia petu tak? Oh ni dah. Masih. Kalau bahasa gapo ni tak petu. Kami merancang untuk ke Thailand bagi merasai berpuasa di sana pada awal Ramadan. Oleh kerana pengangkutan awam yang kami pilih untuk ke sana, kami tak tahu apa risiko dan cabaran yang akan ditempuhi semasa perjalanan ke sana. Tak apa berlengah lagi, jom kita start episod ini. Kau Ji, nak tanya nak naik bahagi kata panjang mana sekarang? 32 ni. 32. Tak gerak lagi tak? Gedah ni. Gedah. Oh loh. Kalau nak dengar harga ni. Oh ya. Ramai Apa kita buat tu? Dia boleh. Oh loh. Ya. Dia boleh putih kereta dia boleh. Oh Ya ya. lah, baik. Ah, Tak apa. Dia tunggu ni ya. Nombor 32 lah. 32. Terima kasih ya. Nanti tengah pusing. Saya adik dia boleh ambil kereta dia beli. Mogok nak dia nanti. Orang ni apa dah? Terlepas terik kita tunggu daging. 12.40. Tengah pusing ni je lah. Kau nak kita. Kau tak percaya lah. Kita tengok balik. Ni 32 ni. Mana? Ni datang dia kena tipu. Nak tetu. Dia naik kereta tu. Pak ke? Masuk. Kata panjang ya? Boleh bayar cash ke? Bayar cash. Berapa eh? Apa aja 2 ringgit tak? Okey. Duit ni ya? Ya. Mana ni? Hah? Mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tepi. 9.8. Oh, je tak bila. Sikit tak kena dia bayar. Negara dah be? Mojo. Tempat-tempat 12 suku. Dia buat apa je saja? Just 2 ringgit. 2 je. Modal molek. 2 je kalah nak apa? Okey. Ada resip? Tak ya? Saya. Okey. Oh, tak malu tu. Apa lah, tunggu ya British sana. Dah bocik tu. Bagi tak ke kau. Dia tahu kita telika juga. This is Kota Baru. 2 je dia nak masak. Berapa je? 2 je dah. Jadi siapa kau kita? 12 suku. 2 Satu suku, 2 suku. Dah molek lah. Apa? Berapa je, Bi? 12.5. Okey, sampai Bandar Kota Manja dalam pukul 2. Sempat lah. Sebab nak masuk border. Lepas tu nak pergi tempat destinasi untuk buka puasa. Tengoklah. Di? So, alhamdulillah sampai juga kita dekat komplek ICQ TS Rantau Panjang. 2 jam perjalanan daripada Bandar Kota Baru sampai ke Barat. Bye-bye. Hey, anak motor kau jalan kaki masuk ke border. Jalan kaki. Aku benar Bi, pas-wah ni. Keputusan kita untuk berpuasa. Pertama boleh puasa kita ni berada di selatan Thailand dah. Sebabnya amat risiko. Aku baru terbaca bini koyak. Kenapa dia? 3 hari lepas. Apa? Ya Allah dia kena buat. 3 hari lepas. Roll tight. Nampak Ada juga ya. Abang Jol kau nak pergi ni.
Saya baca dalam media. Yalah, tu pernah ni kena. Kita nak pergi situ. Tu. Tunjuk tempat. So, inilah kita hari ni. Komplek SCQS Hantar Pajang. Oh, amat. Arrival nak buat? Ha? Arrival nak buat? Dan nu kita isi dia. Boleh kan ni masuk dengan pakai. Migrasi tak boleh pakai. Kena off kan? Yalah, ada kan ni. Tahu mu pada pakai baju astaga tu. Cabut dulu kita. Akhirnya kita sampai lepas dah immigration dekat Malaysia. So menuju dekat immigration custom Thailand. Ayo ya. Bukan. Masuk TV ni kan? Malak. Aduh. Masuk TV. YouTube. Puasa pertama di Thailand. Mana elok. Cabaran buat konten ni boleh puasa gini lah. Lah ni kita nak pergi immigration Thailand pula. Nak cop pasport. Lepas tu kita nak naik train. Kan boleh tolong pergi tak? Mereh. Pergi gitu je. Oh, kat belajar lah. Jalan gitu. Tadi ku merah. Kaza. Kalau yang mana? Kau duduk mana? Oh, yang mana? Sini. Oh, sana. Oh, sini. Oh. Ada isi sini ya. Ya. Anak tu. Ah. Oh. Bon voyage. Kita je dah agak. Kita jajan ke? YouTube. Alright, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. So ni dah Kak hot tolong pegang kamera tadi. Jual sini Kak? Jual ke? Mari cok. Oh, duduk jetih. Lah, itu ada masyarakat. Nega. Nega mana? Kapur ke tengah Maggi. Kapur ke tengah je. Itu tak jaga gigi kau tu. Begitu dia alik ulu masyarakat kan ya belah-belah air terjun apa kan. Ini adalah Sungai Golok. Sungai Golok. Boleh nyebut lagi kat kau tu? Boleh lagi orang pegang itu yang pecah habis. Nampak ada lagi tu? Tu ada lagi tu. Kalah tu. Dulu Apik kuat ni nyebut kat hari. Nama tu. Apik. Dulu kuat ni mari kau ni. Tak ada. Jom lah. Jari lah. Baby, tu Syomel Baby. Dre kereta api. Tahun Jepun lagi tu. Dia terik kereta api ni. Dia ada kuat pun berapa jam sekali. Kita nak pergi Yala. Waktu Yala nak pergi Patani tu tak ada ke? Tak ada Patani ke? Kena naik kereta. Oh ya. Berapa kali kereta situ? Rebek lah. Rebek. Kau Grab? Private pada. Oh. Kita benar. Biasa dah masuk dengan kereta saja buat konten je. Main ngabah daripada Kota Baru. Tak ada pasar ni. Naik bas pink tadi. Ada. Dua je. Kota Baru. Kau sekali dia masuk kereta. Sini. Tanah Thailand. Ni cari pasar ni mari jalan kau ni pula ni. Kau naik kereta api lah apa dah tangkap pasal satu ni. Dia pergi kota ni ni. Nak pergi kat mana? Nak buka pos suasana Kak? Hai Kak. Kita dah ada pukul itu apa? Ya, Kereta 2 api. lebih. Dia ada banyak kereta tau. Dek, bunyi 3 hari lepas ada bom dekat Yala. Tahu. Ya benar saya rasa tip untuk nak jadi apa? Supaya tidak kena bom kita kena nyaman jadi jahat. Sebab yang kalau pakai serumah dah kalau dia biasa ke yang balas orang Islam dengan KJL. Ya, Jadi isu kau tu. isu maksudnya berbalahan dengan agama betul. Jadi kalau kita ni warok-warok pakai sebai pakai jubah kan kena tembok kau set-set ni. Ngemu. Kakak dalam pergi tak? Pi mai kita lari kita lompat situ. Aku Ini cepat lah. Dah 2 3. Mula. Apa ada 2. Lucah lah kita pula. Baik Kak. Alright, kita sampai dah dekat custom Sungai Golok, Bandar Ipoh. So kita rekod sampai sini. Dalam ni tak boleh nak rekod. Kita jumpa di sebelah sana. Bye. Welcome to Thailand.
Tepat jam pukul berapa? Tak apa. 2 suku. Alhamdulillah, Tuku. 2.15 petang kami selamat check-in di Thailand. Bukan check-in lah, melepasi border pada Thailand. Dan kita akan menuju ke Bandar Sungai Golok dulu untuk mencari... Bik, cari apa, Bik? Kita Tukar duit. duit. Oh, betul lah. Tukar Tukar duit duit. dulu. Lepas tu cari tiket train. Kita akan Manoroka. Mana lah kakak lah. Sebab trik kita ni trik jimat. Jadi kita tak boleh naik motor. Jadi kita ambil pada kata adalah berjalan. Public transportation. Sebab, Bik, ramai sangat dah orang buat pergi masuk Thailand naik motor, naik kereta sendiri. Itu terlalu mainstream. Jadi kita menggunakan apa panggil tulang dua kerak ni, iaitu kaki. Inisiatif baru. Dan menggunakan kemudahan awal yang terdapat di negara tersebut lah. Macam private sapu ke, train ke. So alhamdulillah diberi tenaga yang kuat lagi. Dah pukul 2, lagi 4 jam lagi nak buka puasa. Jadi kita kena kejar train. Dan ni nak pergi tukar duit dulu. Kau nak tukar duit dan Ada duit dulu. Tahu tengok lah kan. train dek celah mana? Train belah tu. Kau adventure ini. Pengembara paling aku rasa paling suka. Ha? Beres. Kita nak pergi sini. Oh, tak tahu pun. Sungai Golok. Dia apa ni? Macam Eomo ni. Dek dia ni. Pusat beli belah. Ah, ini dia Decathlon. Dia kata lengah aku kalah beg ni. Beg pun lah supaya nak pergi kelas tambah beg. Patut pakai backpack hok molek. Hilang. Beg lagi kelas tu Syah. Mana pergi kelas ngaji malam ada. Ya. Tu kayak exchange ada dah sini. Pakai penyak sini ada. Mahal sini. Ya. Dia kena pergi. Kita tengok dulu berapa rate dia. Kan duit dia jatuh dia. Kak, tukar duit berapa rate dah ni? 790. Oh, nak tukar? Tukar 100 riyal. Sudah setengah. Ni casual Bik lah ni. Kasut Converse, seluar denim, t-shirt Kasih tak? casual. Berapa? Berapa? Sekejap. Okay, tak salah. 79. Lagi kau? Jawapan ni lah. Betul dah. Ah, dua tu sama ada kena tipu ataupun betul. Tak ingat dah nak kira dia pun nak. Abang ni. Betul dah? Okey, jom. Boleh. Let's go. Kita ke destinasi seterusnya. Kau nak apa kok? Kau boleh? Boleh. Baru di Goya. Kau nak fresh. Ha, pikir ni beda dia ha. Baru kedua, berapa sedih. Kalau dia jual donat pukul 2 ni, nak sabar. Mana kita api Lepas lagi ya? Ha? Ah, boleh lah. Naik tutup ah. Ai, rugi. Sabar kita tengah jimat. Sekejap aku nak Google. Okey, sekarang ni kita berada di Bandar Sungai Golok. Checkpoint kita seterusnya ialah Yala, Bandar Yala. So untuk sampai ke sana tu, kami akan naiki train untuk beli tiket secara manual. Dan lepas tu, kita tengoklah apa yang jadi. Awal Oh, dulu. sedapnya. Asyik. Tak bau. Kau apa dia, Bik? Sini pun sedap ada bau. Oh, aku dah Kat setengah. sini buka pasal kau apa? Penel tak? Penel setengah? Oh, ya awal balik Malaysia lah. Beres. Terima kasih. Maksudnya nes setengah kita buka puasa. Oh, Dia bakok. Dia bakok. Berapa kok sekila? 80. Oh, martabak bos. Tak ambang martabak. Apa? Tu kereta api ya. Dekat dah ni. Ni, entah kita ingat telefon. Bak akas aku tahu mana stesen dia. Kita kena pergi depan sikit jalan 300 meter. Lepas tu dia duduk sebelah kanan. Ya. Tu kalau perasa tu monumen kereta api lama. Jadi mesti dah dekat dah. Stesen dia tak? Kawasan ni dah. Jom kita cari. Jom. Apa kalau nak kepastian mari kita tanya brother ni. Ben tanya stesen kereta api dia petu tak? Oh ni dah. Terima kasih eh. Dah petrol lah. Oh ni baru ni orang ni Bik. Aku royak ada, tak perlu guna Google pun. Okey jom Bik, jom. Jom Bik.
Koyak api tu. Ni tarik, tarik. Bahasa jimat. Kalau naik motor naik ya je pun. Apa jauh jalan kaki tengok daripada sini, nunggu ujung tu. Allah. Tu belakang tu. Ni siapa dah? Tu siapa dah? Sungai Kolok Railway Station. Masuk kan? Ni ke? Entrance ni. Meh. Ni kau pak beli tiket? Di tiket mana? Hai, okey ni. Ni. Baik. Ni lah. Ini tu upik lah. Masuk kota lah. Baik. Exit je. Nak beli tiket mana? Straight. Masuk kat ni ah? Masuk kat mana? Oh. Silap. Kilo askaya perhati kita mahmi kat dia. Tengok. Oh. Askaya tengok. Bahaya. Aku tengok macam tak bermahnya tapi. Apa? Aku tak say seksa tubuhmu bi. Kalau boleh. Kalau boleh aku nak tubuhmu dah lekat ada cemelih hom. Kenapa ada puasa ke? Jangan golok. Malah bahasa gapo ni yang tak faham ni. Tu, Patalong. Kita nak pergi dah Yala, Sungai Golok Yala. 15.25. Pukul 3.25. Lah ni ke apa? Wow, dah 2.5. Ada 2.5. Saya nak pergi. Boleh Melayu? Melayu. I want to go Yala. Yala. Ni. Ni express. Ya. Lokal. Kuat. Nah, jom. Pergi Yala. Dua orang dah. Rokok ni yang dua mana tu sih? Oh. Ya, gerak berapa lokal? 3.25. 3.25 lah ni. 1.40. So right. Apa ramai tu kawan Memandai sini? ke tren ke Yala, gerak dalam 3.20 waktu Thailand. Ini baru 1.40. So kita akan pergi cari singkat dulu kat bandar Sungai Golok. Lepas tu kami akan kembali balik ke ni Sungai Golok Railway Station untuk beli tiket. Jom. Sekarang ni menuju ke kedai telco kat depan sana tu. Kita pada panggil tua ngajar lagi ni dah tu. Tua ngedek. Titah jam. Okey. Ideal dia. Aish. Dah besar kita pergi. Ada cabut-cabut tua. Beli singkat dapat motor Vespa. Singkat je. Aish. Berapa ya? Okey, selesai lah. Beli singkat. Time to shine. Kita dah beli singkat, dah ada nyawa. Tren ke Yala. Berapa? Dua orang? Dua. Boleh. Dah, okey. Kita boleh dah tiket. Tak payah kau satu. Aduh, sakit kaki, bos. Tak pakai stocking. Maafin apa pakai stocking. So, okay. Dah sebagai stok osik. Lah ni kita tengah tunggu kereta api sampai dari pukul 3.25 petang Waktu Thailand. So sekarang jam ke apa? Tengok. Thailand pukul 2.40. Saya dengan api tengah berehat dekat stesen Sungai Golok dah ni. Panas ini cuaca tak comel mana hari ni. Aduh, pagi masa ni kita kat dah. Untuk tiket ni. Ni tren dia tren berhenti. So untuk dua orang ni dalam 40 kut. So 20 kut seorang lah. 20 kut berapa? 20 kod dah ada 30 3 ya setengah. 4 ya 4. 3 ya 8% gitu So lah. sen 2 jam. 2 jam akan sampai ya lah. Kita tunggu kereta api akan sampai nanti. Setakat ni semua berjalan dengan lancar. Semua lah kata di pemudah Carousel. Sebab kita berada dalam bulan diberkati iaitu bulan Ramadan. So alhamdulillah walaupun yalah tak boleh makan kan. So gitulah energi kurang sikit. Tapi tak apa, benda tu tidak melemahkan semangat kita okay? Saya dengan Afiq untuk mengembara, untuk membagi pengisian yang menarik kepada Tu si awak semua. enjoy. Awak semua. Alright. Tren dah sampai. Jom. Tiket kamu? Tik. Ni duk bahasa. Betul.
Kak, ni nak pergi jalan dah? Jalan dah? Boleh duduk? Alhamdulillah. Saya dengan Afiq dah masuk lah dalam tren untuk ke Yala. So inilah tren dia, tren lama, kereta api lama. Dia punya ni material kayu kan. Buat pakai kipas. Mana ada aircon. Mak Afiq nak explore kereta api dulu. Oh, bahasa tak boleh duduk diam. Ni masuk tak? Poci tapi. Kau buat mana? Tengok. Lepas duduk tak? Panjang apa? Berapa gerapak kereta api kan? Up. Ya Allah. Gerak. Kesempit kita, Bi. Ada kosong tak? Oh, sini je. Allah Akbar. Oh, comel sini yang. Apa perasaanmu naik kereta api ni? Gila, rasa estetik tu pun naik kereta api arai sampai dulu. Oh, bijak apa? Ada ke apa? Tu kenapa tu kereta api dah. Wow, bijak kan? So, kita nak berehat dulu. Kita waktu kepala